ramalan sajalah. Malam betul. Ya, tak apalah, ada masa banyak panjang untuk Cikgu Mailan untuk sampaikan tadabbur. Ah, Persilakan. InsyaAllah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Sebelum tu clear dia suara tak? Okey, clear. Lepas tu ada share ni, nampak ada share? Tak nampak ni. Share Tadi screen. nampak tadi. Tadi nampak? Okay, ayat ada nampak cikgu. Sabis ayat tu ada. Ayat dia? Ya, Okey. ada. Ni kita mulakan dengan ni dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dia punya terjemahan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, yakni Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah kehendaki. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang celaka, yakni kafir, akan menjauhinya. Orang yang akan masuk api yang besar, yakni neraka, iaitu kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, yakni dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian patience-nya ni, okay. Tetapi kamu, yakni orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab yang terdahulu, kitab Ibrahim dan Musa, iaitu kitab Ibrahim dan Musa. Okay, itu sampai ayat ke-19 kan. Okay, so kita baca tadi sepintas lalu dia punya terjemahan dia. Tadi saya buka saya punya slide ni. Okay, boleh nampak kan slide ni? Okey, nampak. Boleh. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah pagi ni saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tadabbur ringkas lah mengenai surah Al-A'la. Okey, surah Al-A'la dari segi pengenalannya, jadi surah ni adalah merupakan salah satu daripada surah kegemaran Nabi lah. Jadi sorry cikgu, saya rasa slide yang silap tu, yang ni adalah Al-Quran saja. Page yang tadi. Oh, yang tadi. Page yang tadi ada surah-surah. Lepas Al-A'la kita kena. Ya, jadi kena apa ni? Share semula yang share semula dah. Share semula dah. Slide. Ini slide Quran tadi. Okey. Share lain lah maksudnya. Okey. Jadi share. Yang ni. Okay, so share. Okay, nampak tak yang ni? Surah Al-A'la ni.
Nampak. Nampak. Okay. Okay, ni slide PowerPoint lah. Okay. Jadi surah Al-Alaq. So, surah Al-Alaq ni merupakan salah satu daripada surah kegemaran Nabi lah. Yang mana Nabi akan selalu baca surah ini terutama apabila dia majlis-majlis yang menghimpunkan umat Islam pada masa itulah. Macam contohnya pada hari Jumaat, solat Jumaat, dalam solat Jumaat. Jadi dia akan baca dalam solat Jumaat tu surah Al-Alaq. Dan juga kalau yang lebih besar lagi, masa perhimpunan hari raya lah. Malah kalau hari raya tu jatuh pada hari Jumaat pun, so dia akan baca 2 kali lah surah Al-Alaq ni. Maknanya pada masa solat hari raya pagi tu, kemudian tengah hari tu solat Jumaat akan dibaca surah Al-Alaq juga. Menunjukkan kepada kita betapa surah ni sangat penting lah, sangat maknanya memberi kesan kepada jiwa. Okey, jadi surah ni dia diturunkan di Mekah pada peringkat pertama kenabian. Maknanya dalam sekitar tahun pertama dan ketiga, mana awal sangat surah ni kenabian. Pertama dan ketiga kenabian. Maknanya kita tahu masa tu dakwah ni dijalankan secara tersembunyi lah, fasa yang sir. Dan juga sebahagian daripada surah ni juga dikatakan turun pada tahun yang kemudian, iaitu tahun yang keempat sehingga keenam kenabian. Okey. Kemudian kita tengok terus pada ayat yang pertama. Daripada ayat pertama sehingga kelima, jadi Allah memerintahkan supaya kita bertasbih setelah kita menerima akidah tauhid dan menerima Allah tu sebagai pencipta. Di mana dalam ayat yang pertama ni disebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi maknanya tadabbur yang kita dapat ambil daripada ayat ni ialah kita umat Islam diminta untuk mensucikan nama Allah. Dan dalam arti kata kita mesti meninggikan Allah sebagaimana sepatutnya lah. Jadi bukan semata-mata kita disuruh berzikir pada lisan saja, tetapi yang lebih penting lagi ialah kalau sekadar lidah saja, maknanya dia tak menyentuh hati kita lah. Jadi lebih penting sekali kita mesti lakukan dengan hati kita. Maknanya kita kena meninggikan Allah tu dalam hati kita, dan kita kena berfikir tentang Allah dengan cara meninggikannya. Jadi kalau kita tengok orang-orang kafir contohnya kan, dia tidak meninggikan Allah. Walaupun mungkin dalam masa yang sama dia mengaku Allah tu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, tetapi dia membuat penghinaan terhadap Allah, tidak menyucikan Allah. Contohnya mereka mengatakan Allah tu sebagai mempunyai anak, Allah tu miskin. Jadi dia meletakkan benda-benda yang tidak selayaknya lah bagi satu zat yang bergelar Tuhan, kan? Jadi itu yang pertama yang kita perlu amalkanlah. Maknanya kita kena mensucikan Allah dari segi lidah kita dan juga fikiran kita dan juga hati kita. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat ni ada perkataan Rabb. Sucikanlah nama Rabb, Tuhan engkau. Jadi maknanya kenapa Allah selitkan nama Rabb, perkataan Rabb dalam ayat ni? Maknanya nak supaya kita kaitkanlah, bila kita sebut Rabb ni, kita akan lebih faham. Rabb ni, konsep Rabb ni rububiyah kan. Kalau kita belajar tauhid, rububiyah, uluhiyah, Rabb ni maknanya kita terjemah bahasa Melayu kita, memang kita terjemah Tuhan. Ilah pun kita terjemah Tuhan. Tapi yang lebih tepat sekali, Rabb ni dia macam pemelihara. Kalau saya pernah dengar arwah Tok Guru dulu, dia sebut nak suruh kita faham tak, Rabb ni, konsep Rabb ni macam pengasuh lah, dia kata. Pengasuh. Kita bayangkan seorang pengasuh pada seorang anak kan, seorang baby. Macam mana dia, pengasuhan dia tu yang betul-betul rapi lah. Maknanya bermula daripada
semua minum makan dia, pakaian dia, kan, sehingga nyamuk seko pun dia jaga daripada tak gigit bayi tu, kan. Jadi begitulah sebenarnya penjagaan Allah dalam bentuk Rob itu kepada manusia. Dia care betul-betul sehingga Allah ni, malah Allah ni memang tak tidur, Allah ni tak mengantuk. Jadi semua keperluan kita tu dijaga dengan rapi selama 24 jam lah. Kita ni kan, kita dapat hirup udara 24 jam dengan selesa. Semua tu sebenarnya adalah daripada yang kita katakan Allah tu berperanan sebagai Rabb, mengasuh kita. So bila disebut dalam sini Rabb, bila disebut macam tu maknanya kita dengan sendirinya, bila kita rasa Allah ni yang jaga kita, Allah ni pelihara kita, Allah ni sediakan segalanya untuk kita. So untuk kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ni adalah lebih mudah. Maknanya Allah suruh kita mensucikan Allah, maknanya kita akan mensucikan Allah sebagaimana selayaknya, iaitu Allah tu kedudukan dia Al-A'la, Maha Tinggi. Maksudnya kita mesti bersihkan pemikiran kita tu tentang Allah. Walaupun kita kata Allah ni ada sifat dia yang kita kata sama macam kita, sama tu dalam arti kata, kalau kita kata Allah ni melihat, kita pun boleh melihat juga, tapi mestilah Allah tu dia punya kadar penglihatan dia tu tak ada batasan. Kita ni memang terlalu banyak batasan lah. Kalau pakai spek mata tu, kan, selalu kena lap cermin mata tu. Maknanya kita ni kalau ada debu 2-3 titik pun di cermin kita pun dah rasa tak selesa, dah rasa macam tak boleh nak nampak dengan jelas, kan. Apalagi kalau debu tu memenuh cermin kita, kan. So kita memang tak nampak, maknanya terhad sangat. Debu yang halus tu pun boleh menghalang pandangan kita. Itu maknanya betapa lemahnya kita ni dengan penglihatan yang ada pada kita. Jadi berbeza dengan Allah. So Maha Suci Allah dengan sifat dia yang Maha Tinggi. Okey, itu yang pertama, kan. Maknanya tindakan amalan kita ni, maksudnya kita umat Islam ni diminta untuk mensucikan Allah dari segi lisan dan juga perbuatan dan juga hati kita lah. Ini saya ambil satu contoh, kan. Macam mana kita kata tadi orang kafir mengatakan Allah ni ada anak, Allah ni miskin. Tapi yang paling sedih sekali ialah orang Islam sendiri, kan. Jadi saya memang dah tahu tentang risalah ni. Risalah ni kalau kita tengok tahun 2017 lagi, macam mana Siti Kasim ni, dia mengatakan melalui getaran kita hasilkan Tuhan. Subhanallah wal-iyazbillah. Maknanya dia mengatakan bahawasanya sekiranya Tuhan tu menciptakan segala-galanya, mesti ada dia duk fikir Tuhan tu diciptakan oleh sesuatu. Jadi dia interview, tak tahulah siapa dia. So dia punya keputusan dia mengatakan melalui getaran kita hasilkan Tuhan. Subhanallah. Ya, jadi benda ni sampai Ustaz Zamihan ni mengatakan Siti Kasim dia telah murtad. Tapi kalau kita tengok, maknanya kita sebagai rakyat biasa ni, tugas kita lah untuk kita mensucikan Allah ni. Maknanya kita kena bagi penerangan, sebab benda ni memang masih berada. Kalau kita cari dalam internet, memang masih berada. Maknanya menunjukkan bahaya fahaman macam ni, kan, boleh mempengaruhi mungkin remaja-remaja hari ini, boleh mengelirukan. Padahal orang yang berkenaan ni masih lagi bebas. Sepatutnya bagi orang yang berautoriti, kalau ada autoriti, dia mestilah buat sesuatu, kan. Maknanya supaya ke arah mensucikan Allah, mensucikan nama Allah daripada benda macam ni, kan. Jadi itulah maknanya kita hanya mampu berdoa lah supaya Allah memberi petunjuk kepada Siti Kasim ni, kan, yang mempunyai macam-macam lah idea-idea yang pelik ni, kan. Jadi itulah di antara benda-benda yang kita kesali, kan, berlaku dalam masyarakat Islam kita berkenaan dengan usaha membuat penghinaan lah terhadap Allah itu sendiri, kan. Okey, kemudian kita tengok ayat yang kedua. Jadi dalam ayat kedua ni, Allazi khalaqa fasawwa. So untuk menerangkan lagi sifat Rabb, kita kata tadi Allah ni Rabb, kan. Jadi di antara ciri-ciri Rabb ni ialah yang pertamanya dia menciptakan. Jadi bila kita sebut perkataan khalaqa,
Maknanya Allah ni menciptakan penciptaan dia tu yang bermula daripada tak ada. Macam kita, Allah ciptakan kita. Kita ni daripada tak ada. Daripada tak ada contoh. Dia berbeza dengan kalau manusia. Manusia juga claim, dia kata aku juga menciptakan. Aku buat rumah, aku buat kereta, aku buat kapal terbang, aku cipta telefon. Kan? Tapi sebenarnya yang tu bukan khalaqa. Yang tu dia ada satu lagi istilah yang kita iaitu kalau dalam bahasa Arab ja'ala. Ja'ala ni saya dengar daripada seorang ustaz ni, dia kata ja'ala ni ialah dia bukan macam khalaqa. Khalaqa ni bermula daripada zero. Daripada tak ada kepada ada. Tapi kalau ja'ala ni benda tu dah ada tapi kita tukar. Kita proses. Maknanya kalau kita kata kita nak buat rumah tadi, daripada apa? Daripada pokok-pokok. Daripada pokok-pokok tu dia bertukar menjadi almari. Jadi itu adalah proses ataupun menukar bentuk. Jadi Allah ni subhanallah yang ja'ala tu memanglah lagi mudah. Dia nak menukar daripada satu bentuk kepada satu bentuk. Tapi Allah ni dia boleh ciptakan kita ni daripada tak ada. Dan itulah maknanya kehebatan Allah ni. Dan konsep penciptaan inilah sebenarnya yang membuatkan kita ni rasa terpanggil lah untuk kita ni menyembah Allah. Daripada tauhid rububiyah ni kepada tauhid uluhiyah. Bila kita tahu Allah ni yang ciptakan kita, maknanya kita kena set lah dalam minda kita. Allah yang ciptakan kita, maknanya kita ni hamba Allah. Allah yang ciptakan aku, maksudnya kita kena taat kepada Allah. Sebagaimana kalau kita ciptakan, contohnya kita ciptakan robot. Mana kalau kita ciptakan robot tu, jadi robot tu kena berkhidmat pada kita lah. Setiap apa yang kita perintahkan, dia mesti ikut. Kita suruh dia robot sekarang ni macam-macam dah. Ada robot yang penyapu. Okey, kamu ni robot kerjanya menyapu sampah je. Kan? Pagi-pagi kita letak robot yang gerak tu kan dalam rumah kita. Jadi kerja dia menyapu rumah kita, bersihkan rumah kita. Jadi dia akan perlu ikut arahan kita. Kalau kita suruh dia sapu setiap 1 jam, dia pasalah setiap 1 jam dia gerak je. Kena ikut je. Jadi dia tak boleh nak engkar perintah kita. Sebab kita yang ciptakan dia. Kalau dia engkar macam mana? Kalau dia engkar, mestilah kita akan hukum dia kan. Kita akan last kali kalau engkar sangat, kita akan musnahkan dia. Kita akan campakkan dia dalam sungai contohnya kan. Jadi begitu juga dengan konsep kholak ni. Maksudnya kalau kita tahu Allah ni yang ciptakan kita, so kita kena patuhlah sebab Allah yang ciptakan aku. Daripada A sampai Z, Allah suruh A, kita buat A. Allah suruh B, kita buat B. Jadi kita kena ikut arahan Allah. Sebab kita ni makhluk. Allah tu khalik, pencipta. Kita ni hamba. Kan? Jadi daripada situlah maknanya akan timbul rasa kita nak beribadah dengan Allah dengan rela hati sebab Allah yang ciptakan kita. Kan? Jadi dan juga kita dapat mengenal Allah ni selain daripada Allah ciptakan kita, kita tahu Allah yang ciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi ni. Dan untuk kita rasa terpukau dengan Allah, sebenarnya kita tidak perlu kepada melihat Allah secara nyata. Kan? Kita memada dengan memerhatikan apa yang Allah cipta. Macam contoh kalau kita kata kita rasa teruja, rasa macam manusia ni hebat. Sebab apa? Sebab dia boleh ciptakan benda yang kita tak pandai ciptakan. Kan? Kita tengok benda yang contoh kita kata telefon lah. Kalau telefon ni, kalau permulaan dulu kita belajar siapa yang ciptakan telefon. Kalau dalam sejarah. Nama apa? Graham Bell kan? Seingat saya lah Graham Bell. Jadi dia tu kita tak pernah kenal pun dia. Kan? Dia dah arwah lama dah. Tapi kita rasa, bijak lah Graham Bell ni. Pada masa dia mula ciptakan telefon tu, kalau orang Arab dulu, dia macam, dia kata haram. Sebab apa? Sebab macam pelik sangat. Besi tu boleh bercakap. Kan? Dia rasa takjub sangat. Jadi maksudnya kita boleh rasa terpukau dengan pencipta tu dengan kita sekadar memerhati apa yang dicipta. Itu konsep maknanya macam mana kita boleh mengenal Allah yang raib. Kita boleh rasa terpukau dengan hebat tu. Allah yang hebat yang kita tak nampak pun dia. Jadi begitulah sebab tu Allah suruh kita renungkan ciptaan-ciptaan dia. Sebab apa? Sebab kita ni
nak membolehkan kita ni rasa kehebatan Allah tadi. Betapa hebat tadi, sebagaimana kita kata hebat manusia. Nak sekarang ni kan, canggih telefon ni, Masya Allah. Kita telefon kat sini boleh dengar orang yang di Arab Saudi sana, orang yang di Amerika sana, kan? Lepas tu macam dalam tu kita boleh explore semua apa yang ada di dunia ni, kita boleh explore melalui telefon kita yang kecil je. So kita akan rasa hebatnya manusia ni. Tanpa kita rasa, sepatutnya yang kita lebih rasa hebat ialah Allah yang ciptakan manusia yang hebat-hebat ni. Istilah Allah tu maha hebat. Jadi itu konsep khalaqah yang kita nak tanamkan dalam diri kita. Supaya bila kita tahu Allah ni ciptakan kita, pertama kita kena taatlah kepada Allah. Dan bila kita renungkan Allah ni macam mana dia menciptakan segalanya, dan kita renungkan apa yang Allah cipta, kan, kita akan rasa lagi-lagi terpukau dengan kehebatan Allah. Okey. Tu allazi khalaqa, telah menciptakan dia. Kemudian fasawwa. Fasawwa ni maknanya setelah Allah ciptakan, dia menyempurnakan ciptaan dia. Kan? Jadi Allah ni memang hebatlah ciptaan dia tu, macam ngam-ngam dia. Macam contoh di sini dia bagi contoh kan. Dan kalau Allah ni ciptakan kita ada buah pinggang. Buah pinggang kan, dua buah pinggang tu. Jadi kalau buah pinggang kita tu rosak, biasanya seorang tu dia akan kena pergi dialisis kat mesin tu. Tapi dia punya buah pinggang yang manusia cipta tu, Masya Allah, besar sedebok kan. Memang macam almari tu besar je. Saya pun tak pasti. Tapi dengar yang adalah ustaz dia ceritakan macam mana nak menunjukkan betapa manusia tu, itu je lah yang dia mampu buat kan. Kalau nak masukkan buah pinggang tu dalam tubuh manusia memang tak mampulah kan. Tak mampulah dia buat. Maksudnya sebesar macam tu. Tapi Allah ni ngam-ngam je, kecil je buah pinggang kita tu, macam biji kacang kalau kita belajar-belajar dulu kan. Jadi boleh diletakkan dalam tubuh kita. Dan kalau kita bayangkan macam mana nyamuk yang kecil tu, macam mana boleh Allah desainkan, Allah kecilnya dia punya hati nyamuk kan. Piramdi kata nak berapa dolar hati nyamuk, boleh dia macam tu kan. Maksudnya Allah ni pandai tak menyempurnakan. Kalau yang kecil tu ada juga hati dia dalam tu. Subhanallah allazi khalaqa fasawwa. Maknanya di sini tindakan beramal kita ni, kita mesti yakinlah bahawa segala apa yang ada di alam ni adalah diciptakan oleh Allah, dan kita perlu merasakan kita ni sebagai yang dicipta. Maknanya kita ni adalah hamba Allah yang kita kena taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, kemudian yang seterusnya ayat yang ketiga, wallazi qaddara fahada. Jadi Allah melanjutkan lagi sifat Allah dari segi penciptaan tadi. Maknanya dia ni di samping dia menciptakan kita, menciptakan alam ni, dia pula yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Okey, apa maksud menentukan kadar? Maknanya Allah ni sebagai arkitek pada segalanya. Kalau kita kata nak buat bangunan tu, dia ada arkitek dia. Jadi Allah ni yang maha arkitek dia lah kan. Jadi cantik je Allah susun kadaran dia. Kalau kita tengok wajah kita, comel je kan. Kalau kita baca-baca dalam buku pun dia selalu ada bagi contoh yang agak lucu juga lah kan. Macam contoh kalau kita kata muka kita ni, hidung kita elok yang terletak kan, lubang hidung kita tu kat bawah. Dia kata cuba bayangkan kalau tak ada kadaran tu, mungkin yang lubang tu kat atas. Susah pula kita nanti kan, masa hujan kena letak payung tu dekat tempat hidung tu kan, takut masuk air. Contohnya macam tu. Jadi Allah buat cantik je kadaran dia tu. Jadi begitu juga dengan contoh rantaian makanan. Jadi Allah ni dah kadarkan kita manusia yang mulia, ahsanut taqwim tu, makanan kita tu kena susah sikit lah, romek lah sikit nak sediakan kan. Jadi kita ni ada makanan yang special, ada macam-macam makanan lah, pelbagai jenis makanan. Tapi kalau kita tengok ayam itik, lembu, kerbau semua tu, makanan dia tu, kalau lembu kerbau tu, kamu bahagian makan rumput. Ayam itik makan macam-macam benda yang itik makan. Jadi semua tu adalah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah tak tentukan kadar macam tu, contohnya semuanya makan rumput, susah pula kan. Rasanya mati semua lembu-lembu tu kan, sebab kita berebut rumput dengan lembu-lembu tu kan. Jadi maksudnya menunjukkan macam mana rantaian makanan tu
memang comel Allah susun. Kalau yang binatang-binatang ni, yang daging-daging ni, harimau pula makan kan. Jadi susunan dia cantik pada kadar mereka lah. Kalau kita manusia yang mulia ni, Allah berikan makanan yang baik-baik, halal dan tayyibah. Tapi kalau ayam itik tu macam tu je lah kan. Yang mana kadar dia. Maksudnya kita tengok kan, macam saya adalah bela itik serati kan. Oh, memang dahsyat lah. Makan nak basi ke apa kan, yang kita dah basi betul-betul kan, kita boleh je bagi dia makan je. Makan pula tempat dia tu dengan najisnya. Maknanya itu kadar dia. Kan kita kata kotor macam tu. Kadang-kadang mula-mula tu rasa risau juga, takut sakit perut ke apa kan. Tapi tidak. Dia Allah sesuaikan dengan dia tu, keupayaan dia tu, boleh je makan macam tu. Kan? Tak adalah kena sakit perut, kena gastrik ke apa kan. Tapi kalau kita makan macam makanan yang kotor sikit, macam-macam kuman lah, kita kuman lah. Sebab berkadaran dengan kita yang ada akal, yang boleh menyempurnakan maknanya makanan yang lebih baik lagi. Okey. Kemudian yang seterusnya, setelah wallazi qaddaru fahada. Jadi hada ni pun menarik. Maksudnya Allah ni bagi petunjuk. Bagi petunjuk ni, hidayah ni dia ada dua. Yang pertama kita nama hidayah yang kauniyah. Yang kedua syariah lah, syariah mengikut syariat kan. Okey. Jadi hidayah yang kauniyah ni yang Allah bagi pada semua makhluk dia. Kan? So kalau kita teliti-teliti, memang hebatlah ciptaan Allah ni. Macam contoh, kalau dia bagi contoh kan, macam mana hidayah yang insting semula jadi yang ada pada anak lembu. Kita kata kan, bila dia lahir je anak lembu ke anak kambing, Allah takdirkan terus boleh berjalan anak lembu ni kan. So bila dia nak mencari susu mak dia tu, ibu dia kan, pandai dia pergi cari dekat labu susu ibu dia lah. Dia tak adalah testing dekat kepala lutut dulu lah kan, ataupun kat tumit dulu kan nak cari susu. Terus dia tahu. Itulah hidayah yang kauniyah yang Allah bagi pada binatang-binatang kan. Macam juga kalau kita tengok baca dalam buku, ada dia bagi contoh bulu mata kita. Bulu mata kita ni dia kata pandai je dia Allah bagi hidayah kepada macam bulu mata kita yang lentik, yang atas tu dia naik ke atas, yang bawah ni dia turun ke bawah kan. Jadi dia pandai tahu arah yang dia nak tumbuh. Kalau dia macam confused, susah kita kan. Maksudnya bulu mata yang atas tu turun ke bawah, yang bawah naik ke atas macam mana. Tertutup mata kita kan. So setiap kali orang bagi salam tak nampak, kena belek dulu, buka dulu. Waalaikumsalam, kamu Muhammad. Okay. Jadi maksudnya macam tu. So tu adalah maksudnya bila kita renung-renungkan, alhamdulillah. Macam juga dia kata satu contoh lain, gigi. Kita tengok gigi kita kan, pandai je gigi yang geraham tu. Okey, kamu set-set geraham, okey, tumbuh di tepi-tepi ni. Janganlah letak kat depan kan, nanti tak comel lah gigi ni kan, perhiasan lah. Jadi yang geraham-geraham tu letak kat tepi. Yang gigi taring kat tepi. Lepas tu gigi apa kat depan ni, kacip kan. Comel, tersusun comel. Ni kat set-set kamu ni duduk kat depan. So maknanya siapa yang bagi hidayah kepada gigi tu untuk tumbuh kat sini, tumbuh kat situ. Itulah wallazi qaddara fahada. Iaitu Allah yang menentukan kadar. Lepas tu dia bagi petunjuk pula kepada setiap makhluk tadi untuk bertindak. Yang tu kita panggil hidayah kauniyah. Yang hidayah syariah tu, yang tu adalah hidayah Islam, nikmat Islam. Itu maknanya yang mengikut pedoman syariat. Okey. So dalam tindakan kita beramal, maknanya kita kena yakinlah dan terimalah ketentuan Allah. Bila kita yakin Allah tu qaddara fahada, so kita terimalah seadanya. Kan kalau kita orang Melayu ni macam ni lah tu, rupa paras kita, hidung bak lepas nyo kan, bukan seludah patah dapat bak lepas nyo. Maknanya kita kena redha lah kan. So bila kita yakin dengan ayat ni, kita redha dengan ketentuan Allah, dan kita rasa kehebatan Allah tu dalam menentukan kadaran dia. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, kita pergi laju sikit. Wallazi akhraja
akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Jadi Allah masih lagi nak memperkenalkan diri dia ni, sifat dia ni yang maha pengasih, penyayang pada kita, iaitu untuk keperluan makanan kita, kita perlu makan macam-macam dan pelbagai. Di antara binatang ternak lah. So, binatang ternak pun Allah tolong caring makanan dia. Tak payah kita nak fikir, "Ya Allah, ini lembu aku nak makan apa, nak masak apa untuk lembu aku ni." Tak ada. Jadi kalau kita keluar je daripada rumah kita, padang-padang tu di mana-mana saja kita lihat ada je rumput-rumput yang tumbuh sendiri, tak payah nak tanam pun. Jadi siapa punya milik itu? Itu adalah milik kepada binatang-binatang ternak kita lah. Jadi kita tak payah nak fikir pasal makanan yang kita nak makan, iaitu lembu-lembu tu kan, dia makanan kita. So makanan mereka tu Allah yang bereskan. So kita tak payah nak pening-pening. Itu adalah merupakan salah satu daripada nikmat Allah, jasa besar kepada Allah. Sebab kalau kita yang perlu sediakan, rasanya lama dah lembu-lembu tu mati kan. So kita kena bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Maknanya benda ni Allah highlightkan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kalau tidak, kita tak berfikir. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, baru bila kita tadabbur, kita renungkan, Masya Allah, Subhanallah, terima kasih ya Allah. Itu yang Allah nak daripada kita. Okey, seterusnya, kemudian, faja'alahu wusa'an ahwa. Kemudian dia menjadikan tumbuh-tumbuhan itu kering kehitaman. So dia menggambarkan kepada, maknanya di samping kita kata kita bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi pada kita tu kan. Kita kena tahulah bahawasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tu ada penghujung dia. Jadi dia memberi isyarat pada terhad umur dunia ni dan juga kita sendiri. Jadi maknanya kita kena, di samping kita bergembira tu, kita kena ingat bahawasanya satu hari nanti kita dah tak boleh dah nak merasai nikmat-nikmat ni bila kita mati, bila berlakunya hari akhirat. Okey, kemudian ayat yang ke-6. Daripada ayat yang ke-6 sehingga ke-8 ni, Allah menjamin untuk mengajar Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, bacaan Al-Quran. Okey, jadi setelah Allah memerintahkan supaya Nabi ni bertasbih kepada Allah, yang sifat dia Rabb tadi, yang menyediakan segala keperluan kita kan. So ada tugasan lah yang Allah nak daripada Nabi kita. Yang pertama, sebagai persiapan untuk Nabi kita berdakwah, jadi Allah memberi jaminan, kami sentiasa kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad, dapat membaca Al-Quran sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Jadi maksudnya keadaan Nabi ni, kalau kita merujuk Nabi, kita tahu Nabi ni Nabi yang ummi. Allah takdirkan Nabi ni tidak tahu membaca, dan sebab dia tak belajar pun tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ada hikmah dia lah kan. Jadi tapi Allah kata memberi hiburan kepada Nabi dalam ayat ni, kamu jangan bimbang. Walaupun kamu tak tahu membaca, jadi Allah akan jadikan kamu dapat membaca. Macam mana tu? Iaitu melalui Nabi ni dianugerahkan oleh Allah mudah hafal. Maknanya bila saja malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, dia terus boleh hafal. Okay? Jadi maksudnya kita tengok di situ penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu sendiri. Sehingga dia boleh menghafal dan tidak lupa. So pengajaran juga untuk kita. Dan Nabi ni dia memang bersungguh-sungguh. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 ni, cara dia belajar Al-Quran tu kan, tak sempat lagi malaikat Jibril habis baca tu, dia dah nak cepat-cepat ikut. Sebab dia rasa nak cepat-cepat menguasai, nak cepat-cepat hafal. Maknanya semangatnya dia tu untuk sentiasa menjadikan Al-Quran tu dalam dada dia, sebab dia rasa tanggungjawab dia kan untuk menyampaikan Al-Quran tu kepada yang lain. So kita sebagai umat Nabi Muhammad sepatutnya mencontohilah Nabi Muhammad ni, yang dia bukan baca di mushaf pun, tapi dia menghafal. So kita pun kita cuba contohi, sebab hafal ni memang mempunyai satu orang kata satu keistimewaan yang sangat hebat lah kan. Macam saya sendiri, maknanya kita lalu fasa-fasa tarbiyah kita kan. Jadi saya belajar masa dekat you dulu, memang saya dilatih macam hafal ayat-ayat dalil. Memang ustaz-ustaz
ustaz yang saya temui masa tu, dia suruh kita hafal ayat-ayat dalil. Sebab tu saya ingat apa yang melekat di kepala saya ni, bukan yang baru-baru hafal. Yang dia hafal berapa tahun yang dulu kan? 40 tahun yang dulu. Okay? Masih lagi boleh ingat sikit-sikit. Tapi sebab kita lalu pula proses tarbiyah yang bentuk lain, yang jenis baca-baca buku ni, jadi kita kadang-kadang terabai. Tapi bila kita tengok balik, wow, rupanya yang aku ingat 40 tahun dulu tu, itulah sebenarnya cara pembelajaran yang terbaik. Sebab tu kita memang rumah mengaji ni memang kena buat kursus lah untuk kita menggalakkan terutama ahli kita dululah. Sebab bila kita kata kita nak berdakwah, kita kena persiapkan diri kita ke arah nak menghafal ni. Jadi macam saya kata bagi saya share itu program yang saya buat kan untuk kawan-kawan saya selepas saya melalui orang kata zaman orang kata fasa-fasa siri tarbiyah ni. Jadi saya berkata pada saya, tak boleh jadi ni, aku sebenarnya kena recall balik apa yang kita dah hafal-hafal dulu kan. Tu saya buat program yang saya buat setiap hari Rabu tu. Dan sebenarnya bukan setiap hari Rabu, saya buat bersama kawan-kawan saya ni. Dah hampir dah 6 bulan lah kan. Alhamdulillah. Kata bukan kita bermula daripada budak-budak, kita bermula daripada acik-acik, nenek-nenek yang umur dia 60, 70. Dan Alhamdulillah setakat 6 bulan ni, sebab kita murajaah hari-hari, dan kalau kita tengok feedback kawan-kawan saya tu, saya sendiri berteruja dengan mereka sebab mereka merasa seronok dengan kelas tu. Padahal kelas menghafal. Kalau orang lain, dia mesti stres ni. Kan? Macam kalau saya suruh hafal, minta dia hafal, dia macam seronok. Tak sabar nak hafal ayat lain. Sebab kita memang bagi masa. Hafal satu ayat dulu. Lepas tu, habis tu, okey, jom kita try yang kedua pula. Jadi try yang ketiga pula. Lepas tu, yang dah lama-lama hafal tu, yang mereka hafal sebelum ni, daripada ayat pertama, hari-hari kita memang kita ulang-ulang, sehingga kan pelajaran yang paling lama kita belajar, sebulan dulu, 6 bulan dulu, yang tu yang paling kita ingat. Dia berbeza dengan kalau kita tak hafal. Kalau kita tak hafal macam mana? Kan? Bukan yang 6 bulan dulu. Yang 6 bulan dulu memang sadaqallahul azim lah kan. Tapi yang semalam, yang Cikgu Nikmat beritahu semalam kan. Saya ingat Seriti. Benda tak Seriti tu. Boleh lagi kot. Apa benda? Siapa yang boleh beritahu kan? Baru semalam dengar kan. Baru semalam dengar macam mana kita nak membersihkan diri kita tu kan. Ingat lagi lah. Tapi kalau tanya minggu depan rasa dah lupa dah. Jadi sangat berbeza. Maksudnya ilmu yang baru belajar semalam pun dah lupa dah. Tapi kalau kita belajar style kita hafal ni, ilmu yang 6 bulan dulu, yang tu hari-hari selama 6 bulan kita duk ulang. Bayangkan macam mana dia dah di-store dalam memori jangka panjang kita. Jadi saya memang sangat teruja lah dengan kawan-kawan saya ni walaupun dah berusia, walaupun orang kata otak dah tupu dah, Masya Allah, mereka hebat. Mereka hebat, memang boleh hafal. Dan ni respon dia orang lah, bukannya saya. Respon dia orang, dia kata makin lama sebab kita belajar tu, kita sertakan sekali dia punya harfiah dia dengan makna dia sekali. Jadi dia respon dia orang. Maknanya kalau sebelum ni susah juga nak hafal mula-mula tu. Tapi sekarang kalau ayat 7 baris tu, sekarang kita dah hafal surah Al-Baqarah lagi. Saya mula dengan Al-Baqarah. Saya explore Al-Baqarah tu, kita ambil ayat-ayat yang kita rasa macam best. Macam Nabi kan, dia ada ayat-ayat yang dia suka. Jadi ayat-ayat tadi kita hafal dan Alhamdulillah hari ni rasanya dalam dah 80 ayat lah yang kita hafal. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kan? Walaupun berdikit-dikit, tapi kita rasa sangat. Maksudnya bila kita dengar, contohnya kalau ustaz-ustaz cerita pasal ayat tu, contohnya macam dia orang ni lah, macam Kak Nah tu dia hafal surah 2 ayat 259 yang berkaitan Jalut dan Tolut tu kan. Ayat tu panjang, 7 baris. Tapi dia 2-3 hari dia orang hafal. Sebab dia kata makin mudah. So bila dia pergi PRU ke apa tu, hari tu ada PRU, adalah ustaz cerita pasal ayat tu. So kita pun rasa wow, bestnya sebab kita dah hafal. Jadi ustaz cerita pasal ayat tu pula. Jadi makin membekaslah kefahaman kita tentang ayat tu. Masya Allah, memang hebatlah. Tapi kalau kita tak hafal, macam contoh program kita ni lah,
Saya bukan kata orang lain mungkin lain kan, orang lain mungkin menghayati. Tapi saya bila saya tak hafal, hafal lah surah As-Saff tu, alhamdulillah saya pernah hafal. Jadi saya memang boleh tahulah kandungan dia. Tapi kalau surah Al-Jumu'ah, surah-surah tu sebenarnya dah pernah hafal, tapi hafal yang macam gitu je. Gitu-gitu. Jadi so kalau nak recall balik apa benda, apa yang ada dalam surah tu, jadi surah Jumu'ah, surah Al-Hadid, surah At-Tawabun. Jadi mungkin seminggu ni, seminggu lah, 2-3 hari ni mungkin kita boleh ingat lagi kalau kita semalam kita dengar. Tapi kalau berlalu masa, dah rugi. Jadi sebenarnya program menghafal ni sebenarnya itulah sebenarnya ilmu. Dan saya sangat yakinlah surah 29 ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia ayat Al-Quran yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi yang kita katakan ilmu tu ialah yang dalam dada kita. Yang saya present ni, yang saya tak hafal pun sebenarnya, mungkin masa saya present ni saya ingat lah. Lepas ni dah seminggu 2 minggu dah tak ingat balik lah kan. Jadi dia dah tak jadi ilmu kita. Kena tengok balik. Sebab tu program menghafal ni kita kena tengok sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat Rasulullah. Bila turunnya ayat Al-Quran, dipanggil sahabat-sahabat, pada masa itulah mereka terus menghafal. Dan juga bila dia balik ke rumah, sebab dia dah hafal kan, dia terus ajar kepada saudara keluarga dia di rumah. Dan begitulah ilmu tu berkembang melalui hafalan. Jadi sunnah Nabi yang di awal ni memang kita mampu sebenarnya. Sebab ada contoh orang yang mampu 100 tahun boleh hafal 30 juzuk. Kan? Kenapa kita tak bermula? Mungkin kawan-kawan saya tak tahulah, mungkin kawan-kawan dah bermula. Kan? Mungkin memang banyak yang dah hafal. Tapi macam bagi saya sendiri, memang ada banyak juga sebenarnya surah-surah yang saya hafal. Saya pernah hafal ni surah Al-A'raf, surah Taubah. Tapi itulah, telah dijadikan aku lupa. Astaghfirullahalazim. Bila kita tak murajaah, memang kita akan lupa lah. So kita kena buat sesuatu program ataupun projek lah untuk kita jadikan Al-Quran tu bukan saja di dada-dada Quran, mushaf kita, tapi dalam dada kita sendiri. Okey. Panjang pula tak? Okey, insyaAllah. Kemudian ayat ke-7 ni, kita pergi laju semua. Illa masya-Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Yang ni maksudnya kita kata tadi, Nabi diberi jaminan oleh Allah untuk boleh menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada juga, semuanya itu adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin ataupun Allah nak menjadikan dia lupa, dia akan lupa jugalah. Contoh ayat yang Allah nak jadikan Nabi kita lupa, macam contoh ayat yang berkaitan dengan nasi masuk. Maksud dia nasi masuk ni ada ayat yang masa dulu Allah nak jalankan hukum tersebut, kemudian sudah tak nak jalankan hukum tu. Jadi dia menjadikan Nabi dan juga para sahabat masa tu lupa ayat tadi. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, Nabi juga pernahlah mungkin cuma beberapa kali terlupa ayat. Contoh macam baca dalam solat ke, jadi ditegur oleh sahabat. Sebab Nabi pun manusia, bukannya malaikat kan. So kesilapan tu mungkin ada, tapi tak adalah sampai kesilapan yang besar kan? Dan ditegur, dan semua tu sebenarnya termasuk dalam perancangan Allah juga. Dan kemudian Allah kata innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Maksudnya Allah ni tahu benda yang zahir kita dan benda yang tersembunyi. Sebab tu kita kena rasalah, sentiasa rasa kebersamaan Allah. Kena rasa Allah bukan saja lihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tu bukan lihat luar kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kita ni kan, apa yang terdetak dalam hati kita ni kan, rasa riak ke, rasa sombong ke, semua tu ada rekod di sisi Allah. Allah tu maha mengetahui yang tersembunyi. Okey, seterusnya ayat ke-8. Habis masa dah. Okey. Kemudian kami tetap memberi kemudahan kepada kamu melaksanakan agama, melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal sehat. Maknanya ayat ni nak terangkan Allah akan mudahkan Nabi dari segi nak faham Al-Quran itu sendiri, dari segi amalan, dari segi tugas dakwah dia. Dan satu lagi, kita kena yakin Islam itu adalah agama yang mudah, yang sesuai dengan fitrah kita.
Walaupun macam mana sekali bentuk hukum hakam dalam Al-Quran tu, sebenarnya kita kena yakin itulah yang terbaik. Sebab Allah tu yang menciptakan kita dan dia juga yang menciptakan jalan hidup yang kita nak tempuh ni. So kita kena confident lah dengan Allah. Sebab dia arkitek kan. Macam kita kata orang yang cipta kereta api. Orang yang ciptakan kereta api dan dia juga ciptakan tayar untuk kereta api. Kalau kita kata tak menusabahkan, tayar itu paling kecil. Nak banding dengan tayar basikal pun tayar paling kecil. Kereta apinya segeropak kan. Tapi kenapa kita berani naik atas kereta api? Sebabnya kita yakin arkitek tu dia pandai lah tu kan. Dia yang ciptakan kereta api dan dia yang ciptakan jalan untuk kereta api itu lalui. Jadi mestilah matching, mestilah sesuai. Jadi begitu juga dengan kita ni. Allah yang ciptakan kita dan Allah yang sama yang ciptakan jalan untuk kita lalu dan tempuh. Jadi mestilah kita confident sebab arkitek yang sama. Jadi insya-Allah jalan yang kita lalu tu akan menyebabkan kita sampai kepada Allah, sampai kepada syurga. Insya-Allah. Kemudian ayat yang ke-9 ayat ke-9 ayat ke-9 fazakir in nafa'atiz zikra. Yang ni sangat penting lah sebenarnya. Saya sebenarnya nak tekankan sangat ayat ni. Oleh itu berilah peringatan kerana peringatan itu sangat bermanfaat. Maksudnya kita diperintahkan, Nabi kita dan juga kita lah diperintahkan untuk memberi peringatan. Sebab peringatan tu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat kepada orang yang mendengar. Mungkin orang yang mendengar ni kita jangan putus asa. Kadang-kadang kita tengok, kita duduk menyampaikan, kita duduk berdakwah, orang ni macam tak nak berubah, kan? Tak nak berubah lah. Maksudnya macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je. Jadi kita jangan berputus asa, kan? Ni saya diajar masa saya duduk belajar lagi lah. Benda-benda dakwah ni memang orang kata terpakulah dalam diri saya. Sebab saya rasa macam ayat-ayat yang kita hafal pasal dakwah tu, kan dia berngiang-ngiang. Walaupun kita melalui lah zaman-zaman foto, masa kita awal-awal kerja dulu, duduk sibuk dengan kerja kan, tak fikir dah dakwah, tapi sentiasa ada dalam hati ni, aku memang tanggungjawab aku berdakwah. Sebab dakwah ni maknanya in nafa'atiz zikr. Dia banyak manfaat dakwah ni, kan. Jadi walaupun orang tersebut kita tengok nampak dia tak respon, tak nak dengar apa yang kita cakap, tapi mungkin hidayah ni dia kita tak tahu bila dia datang. Mungkin kita duk beritahu macam kita lah. Kalau pernah dengar Tok Guru kan, dia kata macam kita makan nasi dengan budu. Hari-hari makan nasi dengan budu, macam lama-lama tak selera. Tapi satu hari tu kita makan nasi dengan budu. Allah, apa sedap nasi dengan budu ni. 6 sampai 5 pinggir. Okay? Allah sedap lah. Maksudnya dah terpetak dah sweet hidayah tu kan. Macam juga kita duk dengar benda-benda agama ni. Dengar sama-sama. Mungkin kita mula-mula macam biasa tak ada apa. Tapi satu hari kita rasa, macam terusik kita punya Swiss hidayah tu. Kan? Macam rasa nak berubah. Jadi kita tak tahu bila titik perubahan kita tu. Sebagi kita kena selalu dengar. Keep on dengar. Gunakan panca indera yang Allah bagi tu untuk tangkap hidayah. Bagi orang yang kita nak menyampaikan pada orang pun samalah. Maksudnya kita kena keep on royak juga. Mana tahu satu hari nanti mereka akan berubah. Itu pertama untuk orang yang mendengar. Lepas tu yang paling penting sekali ialah untuk kita. Kita yang menyampaikan ni pun sebenarnya apabila kita berusaha untuk menyampaikan, yang penting sekali kepada kita. Saya sendiri lah, saya berasalah sebab kita ni bukan asatizah pun. Bukan kita belajar rasmi pun. Kita belajar dalam usrah macam tu je kan, dalam tazkirah dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita duduk dengar tu. Tapi masa saya mula, contoh masa saya grad dulu kan, nak cerita sikit. Maknanya bila kita grad dulu, saya mengajar di Politeknik. Jadi saya ni duk rasa macam aku ni ada audience kita, student kita yang kita boleh pengaruhi kan untuk berdakwah. Kenapa kita tak nak berdakwah? Jadi satu hari Allah bagi peluang, adalah kat situ. Masa tu seorang je ustazah. Ustazah ni tengok kita pakai tudung labuh kan. Dia pun tanya kita, boleh buat usrah tak? Ustazah ni memang bagus. Dia memang cari je orang yang dia nampak macam okey, suruh buat usrah. Dia agihlah kelas ni kita, kelas ni orang lain. Lepas tu saya dalam masa yang sama, kita nak meramaikan kan. Kita panggil lah kawan kita ni nampak pakai tudung labuh juga kan. Okey, ni Yan nak usrah tak? Nak buat usrah tak? Apa dia jawab? Dia jawab, saya sendiri pun tak betul lagi. Saya sendiri pun banyak jahiliah lagi.
Dia dah mula dah membagi apa tu, ada halangan. Okey, so kita kata okay, tak apalah macam tu. Kita pun rasa kita macam tu juga kan. Tapi kita, sebab kita fikir kita ni memang kena berdakwah. So kita kata tak apalah, saya bagi peluang awak. Awak nak berapa lama tu nak belajar? Setahun, 2 tahun. Jadi kita tahun depan kita tanya pula. Okey Yan, dah cukup dah ilmu setahun. Baliwaan ni walau ayah, siap bagi dah semua-semua tu kan. Oh, duduk lagi. 5 tahun akan datang pun tak lagi. 10 tahun pun tak lagi. Sebab tu kita dalam berdakwah ni kita kena mula. Kita kena mula. Sebab Nabi sendiri pun apa? Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Masa tu ayat berapa je kan? Ilmu Nabi tu berapa baru? Surah ke-6 turun ke? Macam tu lah. Maknanya ilmu baru sedikit. Tapi Allah suruh qum fa'anzir. Bangun dah bagi peringatan. Jadi itulah sunnah yang kita kena terapkan dalam diri kita. Menyebabkan kita macam saya sendiri, saya boleh berdepan dengan kawan-kawan ni walaupun memang dalam keadaan rasa sangat kerdil kan. Tapi sebab kita rasa macam ni peluang untuk kita berdakwah, peluang untuk kita mengasah ilmu kita, menambah iman kita. Kan? Dan satu lagi yang paling penting kawan-kawan semua, ni surah 7 ayat 164 ni. Ni pelepasan tanggungjawab. Saya kan belajar masa saya belajar dulu, umur 20-an dulu. Jadi kita kena dakwah ni sebab kita takut Allah akan tanya kita besok, akan disoal. Okay, kenapa ni Malaysia ni ramai sangat ni anak luar nikah ni? Apa yang kamu buat? Kita boleh cakap, ya Allah, aku dah cuba dah berdakwah ni, ya Allah. Okay, pelepasan tanggungjawab. Tapi kita kena buktikanlah kita berdakwah, kita berusaha ke arah tu. Buat program-program dakwah ni macam kita tengah buat sekarang ni lah kan. Tapi ini kelompok kita saja, kita kena keluar kepada masyarakat macam Datuk katalah Sevi dan Umar tu memang yang terbaik lah sebenarnya. Kita kena perluaskan lagi. So bacalah surah 7 ayat 164 ni. Dalam tu teringat dah lama kan. Tapi dia ada 3 pihak. Satu pihak ni orang yang buat maksiat, satu pihak ni orang yang berdakwah. Jadi satu pihak lagi ni orang berdakwah ni dia nak tegur, jangan buat maksiat, kembali kepada Allah. Tapi ada satu pihak C ni, dia pergi beritahu pula orang yang berdakwah tu, kenapa kamu nak dakwah orang yang Allah dah nak, Allah ni kaki neraka dah ni set-set ni kan. Allah dah nak azab dah mereka ni, mesti lagi nak dakwah lagi, sia-sia lah. Ni kelompok yang C ni, dia pula yang marah orang pergi berdakwah. So apa jawapannya si B ni yang berdakwah ni? Dia kata ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Sebagai pelepasan tanggungjawab, ma'zirah, uzur. Ya Allah, aku dah buat dah. Dan juga mudah-mudahan mereka bertakwa. Kita nampak mereka macam ahli neraka kan, tapi mana tahu. Macam tadilah kita keep on beritahu. Mana tahu satu hari nanti terpetik suai hidayah menyebabkan mereka tu nak kembali kepada Allah kan. Jadi pelepasan tanggungjawab, 3 benda lah. Maknanya bermanfaat kepada orang yang kita nak sampaikan. Malah Fir'aun pun disebut Nabi Allah suruh izhab ila Fir'aun kan. Wa innahu tagha, mungkin pergi kepada Fir'aun tu, sebab Fir'aun tu melampaui batas. Memang Allah tahu dah memang dia tak akan beriman kan, tapi Allah suruh pergi. Itu pengajaran untuk kita lah. So yang kedua, untuk diri kita sendiri, iaitu untuk kita bertambah ilmu dan amal dan juga sebagai pelepasan tanggungjawab kita, insyaAllah. Saya Zakar Rumah Yahsya. Jadi peringatan tu dia akan memberi manfaat untuk orang yang Yahsya, takut pada Allah. Kita doa supaya kita ni kan termasuk golongan orang yang Yahsya lah, takut pada Allah. Baru tazkirah tu memberi manfaat. Okey, kemudian ayat ke-11, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Tapi sebaliknya orang yang celaka ni dia akan jauh. Dengar je program agama kan, pengguna remote tu kan, ni forum perdana, tukar lalu stesen dah. Ni drama, dan ni drama kan. Jadi kalau ada hak agama lagi. Ni surah 7, satu lagi surah 7 146. Comel. Surah 7 belakang. Tadi surah 7 164. Kita mudah nak ingat kan. Lepas tu terbalik. Surah 7 146. Jadi ni maksudnya wa iyarau sabila rusydi, kalau dia lihat benda-benda yang membawa pada petunjuk, la yattakhizuhu sabila, dia tak ambil petunjuk. Tapi wa iyarau sabila luai, kalau lihat jalan yang sebaliknya,
Yang sesat yang semua tu kan, seronok-seronok tu, dia ambil jalan. Ini tanda dicalon-calon ahli neraka. Semua kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Okey, kemudian akhir sekali, akhir sekali, orang macam ni akan masuk api neraka yang besar. Ini kita faham kan? Kemudian sifat api neraka ni, ni yang menakutkan kita lah. Dia tidak akan mati di dalamnya, tak hidup. Memang kita tahu di akhirat besok, ahli neraka pun tak mati, ahli syurga pun tak mati. Kan? Jadi mereka tak akan mati, there is no mati anymore. Kan? Kat dunia ni, kita tak nak mati kan? Tapi kalau kat akhirat besok, kalau ahli neraka ni, ya Allah matikanlah aku, matikanlah aku. Kat dunia dulu, demam sikit ambil lalu Panadol. Kan? Tapi kat akhirat, minta mati. Sebab apa? Sebab duduk dalam neraka tersesa. Tapi malangnya dah tak ada mati. Kemudian tak boleh hidup sebab hidup macam mana, nak istilah macam mana hidup terseksa kan? Bukan hidup dah sebenarnya, hidup yang sebenar-benar hidup. Okey. Kemudian seterusnya Allah mengajar kita qad aflaha man tazakka. Ni yang boleh kait dengan yang Cikgu Nikmat beritahu semalam lah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Maknanya orang yang membersihkan diri daripada syirik, daripada sifat-sifat mazmumah, dan macam saya ambil yang Cikgu Nikmat beritahu, maknanya bila Allah nak mensucikan hati hamba tu, jadi dijadikan orang tu mengilhamkan kepadanya rasa seronok untuk melakukan amal soleh sehingga dia meninggal. Masya Allah, hebat kan? Semoga Allah golongan kita dalam golongan tersebut. Jadi yang seterusnya, dia ingat nama Allah dan dia solat. Itu yang kita nak. Maknanya solat tadi, kita kena ingat pada Allah sama dan kita kena doa, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah, ya Allah bagilah aku untuk ingat padamu. Kan? Sebab susah nak ingat pada Allah ni. Apa lagi dalam solat. Dalam solat ni ditekankan, dalam solat ni kita kena lagi-lagi ingat Allah. Kan? Sebab tu kita kena perhatikanlah mutu solat kita, khusyuk kita. Fahamkan tak kita dah bacaan dalam solat. Kan? Jangan kita jadi macam tanya faham bacaan dalam solat. Sikit-sikit. Okay, umur 7 tahun dulu sikit-sikit dah. 70 tahun pun sikit-sikit juga. Padahal kita boleh belajar pun kan. Jadi nak khusyuk solat, nombor satu adalah bacaan dalam solat. Saya ajar yang kawan-kawan saya tu bermula dengan bacaan solat al-harfiah dia. Okay. Sebab kita sebenarnya tengah bercakap bahasa Arab dalam solat kita setiap hari. Macam mana kita boleh tak faham bahasa Arab ni? Dia bercakap seumur kan. Kena usaha untuk faham. Okay, kemudian tetapi kamu memilih kehidupan dunia. Sebenarnya sedap lah sebenarnya kalau nak ulang ni kan. Memilih kehidupan duniawi. Sedangkan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Gitulah kita kan. Kita tahu benda kekal tu yang terbaik. Nak beli perfume, ni saya nak hak ni kekal ni kan. Nak bau dia sampai sebulan. Kan? Tak nak yang yang sekejap-sekejap ni. Kita rasa tertipu kan. Tapi sebenarnya kita sedang tertipu. Sebab kita pilih yang fana, yang sekejap berbandingan dengan kekal. Kan? Allah kata solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat sunat subuh sebelum subuh. Kan? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita ni insyaAllah mungkin kita buat semua kan. Tapi kalau solat sunat rawatib tu 12 rakaat, Allah janjikan mahligai dalam syurga. Mikir sikit lah kita kan. Tapi kalau kita kata benda dunia, okey, kalau kamu buat projek-projek ni naik pangkat. Biar sibuk pun sebab dapat segera. Tu maksud dunia ni benda yang segera kita dapat. Kita temo'o kepada tu, tapi benda akhirat yang kita nak bawa selama-lamanya, hidup kat sana selama-lamanya, kita alpakan. Kan? Jadi sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maknanya benda ini, perkara-perkara yang kita bincangkan dalam ayat ni sebenarnya dah ada dalam kitab yang terdahulu, iaitu kitab Ibrahim dan Musa. Sebab apa Allah fokus kitab Ibrahim? Sebab Nabi sedang berdepan dengan orang Quraisy yang mereka tu berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ni golongan orang Yahudi kan. Jadi rasanya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah terlebih masa. Jadi saya rasa itu saja kot untuk kali ni. Alhamdulillah. Jadi saya selamat balik kepada Kak Roh. Habiskan cikgu. 2-3 ayat yang akhir tu penting tu. Tu habis dah tu ayat tu. Maksudnya Allah nak ceritakan macam mana kitab tu lah kan. Ke ayat mana? Maknanya benda tu ada dalam kitab-kitab yang terdahulu lah.
Cuma yang Ayat dan dunia wal itulah kan, hak ni maknanya kita memilih kehidupan dunia kan. Kita ni begitulah kita ni kan. Kita kalau kita tengok, sebab tu Allah kata, Allah gambarkan kehidupan dunia ni macam kita musafir. Sebenarnya kita kena rasa kita ni musafir. Macam kita tengok Bangla, saya ni dekat Tahfiz ni ada Bangla kan. Ya Allah, dia mai sini duduk dalam bahasa kita letak barat-barat. Tak kisah pun dia orang. Sebab apa? Sebab dia rasa dia mari Malaysia ni sekejap je. Bukannya mari lama kan. Sebab tu dia tak beli rumah mewah pun. Dia sewa pun rumah buruk. Sebab apa? Duit dia tu dia akan hantar ke Bangladesh sana lah. Kalau Indon ke Indo sana. Sebab dia tahu hidup dia kat sana lebih kekal banding dengan Malaysia. Malaysia ni sekejap je. Apa nak bermewah-mewah? Hidup sederhana je kan. Makan pun ala kadar je. Sebab dia tahu ni sekejap. Jadi sepatutnya kita ni macam itulah, kita ni singgah transit je. Macam kita nak pergi KL, transit kat Gua Musang. Takkan kita nak tidur, kita ni beli rumah lah malam ni. Padahal kita sekejap je. Jadi dunia ni transit sekejap je. Jadi yang kita nak ni kat sana. So kita macam Bangla tadi dia dah siap dah. Dia kirim duit kat bini dia kan. Okey, kamu buat rumah selesa. Nanti aku balik, aku boleh duduk dalam rumah selesa. Kita pun kat dunia sepatutnya macam tu lah. Kita kat dunia ni sekejap je. Jadi ala kadar. Kita kirim terus. Kalau kita infak tu, seolah-olah kita bagi ke tangan Allah. Ni ya Allah, ni simpan ya Allah. Besok nak syurga. Kan? Kita kena macam tu. Kita beramal pun maknanya kita susah kat dunia ni. Sebab kita kirimkan pahala dia. Susah, biarlah susah solat kan. Sebab kita tahu sedang bina istana pada kita dalam syurga. Maknanya kita lebih fikirkan akhirat daripada dunia. Gitulah sepatutnya. Sebab kita ingat ni transit. Bagai musafir dalam hadis sebut. Gitulah Datuk. Ke Datuk dah tambah-tambah ke? Okey. Dah okey tu. Okey, alhamdulillah. Ini ayat penutup yang paling baik. Dan surah ni adalah surah penutup kita pada surah Al-Musabihat kan. Ayat penutup yang paling baik. Dalam macam mana pun kita belajar daripada surah apa itu, surah Al-Musabihat. Kita belajar. Lalu sekali Allah cabar kita. Wal akhiratu khairun wa dan apa ni ada pada atas berkiruna ayat dan dunia wal akhiratu khairun. Mana kita ni lebih pada dunia lah kan. Kerana kalau kita rasa kita lebih pada dunia, kita kena ajar pada diri kita supaya kita lebih pada betul. Okey, alhamdulillah. So setelah balik pada Kak Roh, kan nak tutup terus Kak Roh. Okey. Boleh Cikgu Mailan, terima kasih banyak-banyak lah di atas penyampaiannya yang cukup berkesan lah. Berkesan banyak banyak yang kita boleh amalkan. Contohnya macam ayat 9 ya. Maknanya kalau kita dakwah tu ikut sunnah Nabi. Maknanya macam kita kerja dalam persatuan rumah mengaji di Kelantan ni, kita buat kerja ni kerja dakwah lah. Okay? Menyeru masyarakat kepada Al-Quran untuk kebaikan ya, untuk bekalan ke akhirat nanti insya-Allah. Dan yang kedua tadi berhubung dengan macam Cikgu Mailan kata tu, tukar macam kita tukar infak tu kita tukar currency kita sekarang ni untuk akhirat. Maknanya kita dapat balik apa yang kita beri sekarang ni, dapat balik di akhirat nanti, mungkin berganda-ganda insya-Allah. Okey, saya rasa itu sajalah. Dan Cikgu Mailan boleh sudahlah dengan baca doa penutup dan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Okay. So kita baca doa sikit. Saya ambil doa ni. Doa yang biasa Nabi dia ajar pada sahabat sebelum bangun daripada majlis lah. Saya ambil kod Melayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li ustazina wa li jami'al mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang boleh menghalang kami daripada berbuat maksiat padamu.
dan berilah kami semangat untuk berbuat ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada syurga-Mu, dan keyakinan yang menjadikan kami merasa ringan dengan musibah-musibah dunia, dan jadikanlah kami dapat menikmati pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama kami masih lagi hidup, dan jadikanlah semua itu kekal sehingga kami menghadap-Mu ya Allah. Kenakanlah balasan kami hanya ke atas orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami ya Allah terhadap sesiapa yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah pada agama kami. Jangan pula Engkau jadikan dunia perkara yang lebih besar dalam tujuan kami dan segala yang dicari dalam pengetahuan kami. Dan janganlah Engkau jadikan sesiapa yang tidak mengasihi kami menguasai ke atas kami. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut mati dalam kelalaian. Kami takut mati dalam maksiat. Dan kami takut kegelapan kubur. Ya Allah, berikanlah pada hati kami petunjuk. Ampunilah kami, rahmatilah kami, dan rezekikanlah kami dengan husnul khatimah. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw. Okay, sekian sahaja. Terima kasih. Minta maaf semua kau ada salah silap. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu Mailan di atas tadabbur tadi dan cara kita beramal ya. Dan terima kasih kepada Puan Asia yang membaca tadarus tadi, dan terima kasih juga kepada Cikgu Cik Zainab. Okay, saya rasa itu saja. Walaupun kita makan masa pun tak apalah sebab detail ya. Jadi banyak-banyak. Kita sangka secara detail insya-Allah supaya sebenarnya kalau kita tak ada kerja memang tak payah gaduh-gaduh tau. Apa ni nak cepat-cepat supaya kita faham untuk kita beramal insya-Allah. Okay, saya rasa itu saja dan saya sudahi majlis ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.